Assalamualaikum and selamat berhujung minggu guys. Okay, hari ni saya ada satu sewa apartmen, sama juga regalia macam bulan lepas punya. Tapi hari ni saya duduk dekat tower A, Madison punya tower. Sekali dengan macam mana, ada saya punya saudara lah datang sini, so saya nak cek oleh-oleh. Alang-alang kita cari bilik untuk bermalam kat sini. Okey, dia guna kod kat dalam ni, dia ada kunci dia. Nombor A3210. Okey, Assalamualaikum. Okey, kat sini dia punya ni. Ada microwave, telefon kalau nak telefon admin. Untuk masak air pun ada, masak nasi pun ada. Kitchen cabinet dia pun cantik. Ni bilik air. Bilik air dia pun cantik. Saya ada mesin basuh guys, so boleh basuh kat sini. Sabun semua ada. Hai. Ni bilik utama. Bilik utama dia punya katil besar. Meja pantry ada. Dia bagi air 2 botol ni. Tapi saya beli untuk botol besar, ada 3 botol. Saya ada TV. Saya ada anak dara. Say hello nah. Hai. Bilik dia besar. Tengok ni dia punya almari. Almari dia besar sangat. Buka lampu jap. Almari dia sangat-sangat besar. Ada 2. Bilik dia pun cantik. Ada tilam tambahan, tilam kecil ni untuk single bed, ada 2 tilam. Memang puati lah yang ni. Itu hari pun puati juga. Tapi dia punya tilam ada 1 je. Yang ni ada extra bed. Oh, yang ni view dia bangunan. View dia bangunan sahaja. Swimming pool ada dekat bawah. Masa saya menginap dulu, swimming pool sama juga kot swimming pool. Atas tapi view jalan raya. Masa saya duduk bulan lepas tu dekat apartmen yang sama, dia punya view jalan raya. Okey, yang tu nampak tak ni? Yang ni Sunway Putra punya bangunan. Okey, apartmen ni regalia dekat Jalan Tun Ismail. Saya dapat harga berapa 147 ke, sebab saya booking awal sangat. Dekat app Agoda dekat situ saya booking. So siapa-siapa nak duduk dekat apartmen ni memang saya recommend sangat, sebab memang puas hati sangat-sangat. Okeylah, tu je saya punya vlog and info-info. Untuk swimming pool rasanya dah pernah saya review kot. Tapi ni macam lain dia punya swimming pool, sebab dia lain blok kan. Blok ni blok A, blok Madison. Okay, bye. Assalamualaikum.